Sesi 452 bab yang ketiga muka surat 68 Al-Hiwar As-Sani. Al-Hiwar As-Sani ialah dialog yang kedua. Tajuknya ialah Inda Al-Muqabalah. Inda Al-Muqabalah. Inda semasa Al-Muqabalah interview. Okay, so Yusuf cakap, Assalamualaikum, ana Yusuf, muqaddim at-talab li hazihi al-mansib. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ana Yusuf, saya Yusuf. Muqaddim at-talab, pemohon. Okey, pemohon. Lihazihi, li untuk haza ini. Lihaza untuk ini, al-mansib jawatan. Okey, ataupun untuk position ini. Okey. So, saya Yusuf, saya ialah pemohon untuk position ini atau untuk jawatan ini. Kemudian al-muqabil yang pertama, dia reply lah. Al-muqabil ni ialah interviewer. Waalaikumsalam. Tafaddal bil julus. Waalaikumsalam. Tafaddal, dipersilakan, bil julus, duduk. Okey, dipersilakan untuk duduk. Okey, kemudian interviewer yang kedua dia cakap, min fadlik akhbirna qalilan an khibratika al-mihniyah. Min fadlik, bolehkah kamu akhbirna, beritahu kami, qalilan, sedikit, an, tentang khibratika, pengalaman kamu. Khibrah, pengalaman kamu. Al-mihniyah, kerjaya. Okay, so pengalaman kerja yang kamu dah pernah ada sebelum ni. Kemudian Yusuf pun reply, Taba'an kuntu mudir al-mashru'at fi asy-syarikah al-kabirah li muddah sanatain. Taba'an, sudah tentu, kuntu, saya merupakan mudir al-mashru'at. Mudir, pengurus, al-mashru'at, projek-projek, fi, di, asy-syarikah, syarikat, al-kabirah, yang besar. Li muddah, untuk tempoh, sanatain, 2 tahun. Okay, kemudian interview yang kedua, tanya lagi. Mumtaz, ma nitaq al-amal fi zalika al-mansib. Mumtaz, bagus. Ma, apakah nitaq, job scope, al-amal, kerja. Okay, apa job scope kerja? Fi, di, pada, zalika, itu al-mansib, jawatan. Okay, jadi al-muqabil yang kedua ni pun tanyalah, okay, apa job scope kerja yang awak dah pernah buat before this kan, pada jawatan yang awak dah pernah kerja sebelum ni. So dia pun kata, Yusuf pun cakap, kuntu mas'ulan an muraqabah taqaddum al-masyari' wa tahlil al-bayanat. Kuntu, saya, mas'ulan, bertanggungjawab, an, untuk, muraqabah, memantau, taqaddum, progress, al-masyari', projek-projek, wa, dan, tahlil, analisis, al-bayanat, data-data. Okay, kemudian muqabil yang pertama, interview pertama tanya, hal indaka ayyu maharah raisiyah allati satufiduna. Hal, adakah, indaka, kamu mempunyai, ayyu, apa-apa, maharah raisiyah, kemahiran utama, okay, key skills, allati, yang, satufiduna, allati satufiduna, yang akan memberi faedah kepada kami. Okay, that useful to us. Kemudian Yusuf pun reply, Naam, indi maharat jayidah fi idarah al-masyari' wa at-tafawud. Naam, ya, indi, saya mempunyai, maharat, kemahiran jayidah, yang bagus, fi, dalam, idarah al-masyari', project management, ataupun idarah, mengurus, al-masyari', project, mengurus project. Okay, project management, wa at-tafawud, dan negotiation skill. Okay, kemudian muqabil yang pertama cakap lagi, syukran ala ijabatika ar-ra'i'ah. Syukran, terima kasih, ala, di atas, ijabatika, ijabah, jawapan, kamu, ar-ra'i'ah, yang cemerlang ataupun menarik. Okay, kemudian interview yang kedua pun cakap lagi, sanukhbiruka an ma'lumat bitafasil fi aqdi al-amal. Sanukhbiruka, kami akan memaklumkan kamu. Okay, kami akan memaklumkan kamu, an, tentang maklumat bitafasil, dengan terperinci, fi, dalam, aqdi al-amal, aqdi, kontrak, al-amal, kerja. Okay, kemudian Yusuf pun kata, tayyib, afwan, wa barakallahu fikum. Tayyib, baiklah, afwan, sama-sama.
Okey, wa barakallahu fikum, dan semoga Allah memberkati kamu.